tanya owner macam mana buat tempahan dengan kita, okey ke tak okey. Okey bang, saya nak tanya sikit bagaimana dengan hasil kerja kita lah. Semua baik. Semua baik. Memang I suka kerja you lah. Memang Okey. kemas. Sebab I tempah dua benda dengan you, memang dua-dua memang puas. Memang puas kan? Memang puas. Cepat tak proses kita? Proses cepat. Harga pun bagus juga harga dia. Bagus kan? Harga you bincang dengan Harga termurah di dunia. Termurah lah. Termurah. So, Okey. ya. Abang jumpa dari mana? I jumpa abang dekat TikTok. TikTok kan? Dekat TikTok sebab I nak survey untuk TV cabinet. Maka I jumpa abang punya design semua. Jumpa dekat TikTok. Lepas tu abang datang bincang. Semua tu habis cepat. Okey. Siap pun semua okey. Tak ada isu. Semua okey lah. Tak ada apa pun lah. Tak ada negatif lah. Bagi tahu lah. Semua positif. Ni jujur dari hati Memang jujur dari hati. Jujur dari hati. Staff-staff you pun memang bagus lah. Dua orang. You dengan yang lagi seorang datang. Lagi seorang. Semua bagus kan? Semua bagus. Okey. Tak ada isu. So, tu kata-kata daripada owner. So, korang nilailah sendiri. Harga kita termurah di dunia. Kita tak ada nak suruh orang paksa-paksa orang untuk puji kita. So, daripada owner sendiri. So, kita merata seluruh Semenanjung kita cover. Okey? Apa pun pandai-pandai lah nilai sendiri lah. Korang set appointment cepat. Okey? Slots selepas raya masih ada. Okey? Apa pun janji, jual.